Hello guys, welcome back to YouTube Aiman. 2-3 kucing berlari, biarkanlah kucing tu berlari, korang layan je lah konten Aiman hari ni. Okay, so untuk konten kali ni Aiman nak buat apa? Tak tahu. So, untuk konten kali ni sempena 100k subscriber. Yeay! So, Aiman rasa Aiman nak berbagi-bagi. Aiman rasa tak tahulah benda tu tak terlalu mahal, tapi Aiman nak share rezeki Aiman dekat luar sana sempena Aiman dapat 100k subscriber. Saya sekarang ni bersama dengan Siti Aisyah binti Masrudi. Kami di Lotus nak beli sedikit barang untuk Aiman share dekat orang dekat luar sana. Alright, let's go. Korang ada satu mic je. Sebab Aisyah tak charge mic Aisyah. Yes, betul. Aku nak ucapkan tahniah sebab kau dapat 100k subscriber. Maksudnya usaha kau buat video orang nampak lah macam tu. Dan aku tengok kau macam betul-betul nak menjadi seorang YouTuber. Kau bukannya saja-saja macam masuk sini, tapi kau maksudnya kau masuk tu kau nampak niat kau. Kau tahu ala tuju kau macam tu lah. Aku sukalah nampak kau usaha macam tu. By the way, terima kasih untuk Aisyah, rakan sekerja saya. Okay, so saya nak bawa pintu. Sini pintu. Okay, so hari ni saya nak bawa rakan sekerja saya pergi beli something untuk saya share rezeki dekat orang. Pasal aku sukalah. Selalunya kan macam orang sambut sendiri-sendiri, tapi kau nak kongsi rezeki kau dengan orang lain lah. Aku macam tadi aku macam terkejut lah. Aku macam, oh nak bagi orang? Aku kata, nak bagi orang. Memang aku nak bagi orang pun. Sebab kata orang, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga. So rakan sekerja saya nak pergi mana ni sebenarnya? Kita nak pergi mana ni? Kau lah yang... Saya rasa saya nak bawa rakan sekerja saya pergi Lotus. Okey, jom. Awak tahu tak nak pergi Lotus kat mana? Saya tahu apa benda yang saya nak share dekat korang ni. Saya nak share dekat orang kat luar sana, share rezeki. Benda ni saya rasa orang mesti akan cakap benda ni murah betul bagi orang. Tapi saya rasa apa yang saya mampu untuk saya sedekah dekat orang, saya akan share. Betul tak rakan sekerja saya? Tak kisahlah berapa harga, dia penting keikhlasan tu lah. Yes, betul. Pandailah rakan sekerja saya. Even RM1 pun kalau bagi tu ikhlas daripada bagi RM1000, tapi kau just nak menunjuk, it's not, tak bermaksud apa-apa lah macam tu. Betul. Yang penting keikhlasan. Pandailah rakan sekerja saya ni memang bagus lah guys. Ya, saya ada dua mood. Saya boleh serius, saya boleh goofy. Nak sweet pun boleh. Aku dah cakap terima kasih. Kau ni Sabar. troli lupa nak ambil. Rina pula. Aiman ni korang. Kenapa awak lupa nak ambil troli ni? Kenapa nak awak? Aiman, sabiri aku. Kakak. Kakak, ni apa tu, kita orang nak shoot, nak macam nak sedekah ke orang kan? Sempena 100k Aiman. Kau ada ucapan tak untuk Aiman? Selaku Rina, kakak aku. Rina, awak cuba bagi ucapan dekat saya, Rina. Saya nak dengar daripada awak. Takziah Aiman. Kepala otak kau takziah. Tahniah Aiman. Wah, alhamdulillah. Laju je sub kau naik sebab partner dengan Aicha. Alhamdulillah. Happy forever. Partner dengan orang comel. So sekarang ni roti kita dah ada. So apa tak cukup lagi awak? Awak rasa apa yang lagi tak cukup selain roti? Syafiq cakap kita kena pergi cari air mineral. Air mineral lah. Okay. Alah, I love you. I love you. I love you too. Awak cepatlah, apa ni awak ni tolaklah betul-betul.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin Okay guys, sekarang ni Aiman dengan Aisyah dah beli dah barang-barang ni. Dah berjaya, kita orang dah berjaya beli. Yes, kita orang dah berjaya beli. Alhamdulillah. Ini tak seberapa pun, tapi Aiman nak share juga rezeki ni dekat korang semua. Thank you Aisyah sebab dah teman Aiman beli. Welcome. Kalau bukan aku, siapa lagi nak teman kau? Betul. Kau ada fikir nak suruh orang lain teman ke apa? Dia juga sebenarnya. Awak saya tadi tiba-tiba. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba nak dengan orang lain. Aduh, tak Ya, apa. lelaki tak Jealous, cukup jealous, seorang. jealous. Aku dah nak naik meluat tadi. Okeylah guys. Tak nak membuang masa. Dan Saya nak bagi-bagi makanan yang saya beli ni dekat orang kat luar sana. so, check it out. Yes, let's go. Let's go. Let's go. So itulah serba sedikit Aiman tunjuk montaj yang Aiman share rezeki dekat orang. Aiman minta maaf sangat-sangat sebab kalau korang perasan tak semua talent AI team ada. Sebab Aiman pun plan last minute dengan Ihin. Cadangnya plan last minute dengan Ihin, tapi disebabkan tersempak dengan Kanda dengan Datuk Elris, so Aiman pun minta tolong diorang. Dia macam Datuk dengan Kanda dia perasan Aiman macam kucak-kacir sebab plan last minute untuk share rezeki dekat orang. Tak ramai pun Aiman ajak, just Ihin sahaja. Sepatutnya salah Aiman jugalah. Khilaf Aiman jugalah. Sepatutnya Aiman kena plan dengan orang luar dulu. Bukan, Aiman kena plan dengan diorang, dengan talent-talent lain juga. Tapi Aiman plan dengan Ihin je. Aiman kan senang lah nak buat benda tu. Susah juga, benda tu pun kena atur juga. Salah Aiman dekat situ. Tapi Aiman nak ucapkan terima kasih juga dekat Datuk dengan Kanda sebab sudi tolong Aiman share rezeki dekat semua orang time tu. Aiman nak minta maaf. Walaupun Aiman gembira dapat 100k, thank you untuk 100k subscriber YouTube Aiman. Thank you yang mana yang dah subscribe Aiman, yang dah support Aiman. Thank you so much. Aiman, walaupun Aiman happy 100k subscriber, tapi Aiman rasa sedih juga. Sedih dalam gembira orang cakap lah. Sebab apa? Sebab walaupun Aiman ramai subscriber, bukannya Aiman mengharapkan korang untuk bagi Aiman, tapi Aiman sedih sebab Aiman tak tahu adakah Aiman boleh beri manfaat untuk korang. Apa yang
Aiman boleh beri dekat korang, faham tak maksudnya? Macam itulah lebih kurang apa yang Aiman boleh manfaatkan dengan 100k subscriber ni, dapat beri manfaat apa dekat orang. Macam tu. Itulah, Aiman terkilan sikit lah benda tu. Terkilan dekat diri sendiri, bukan dekat korang, dekat diri sendiri. So, Aiman harap supporter-supporter Aiman ataupun supporter-supporter AI team yang dekat luar sana, korang teruskan support AI team New Gen, Aiman dan kawan-kawan Aiman yang lain. Semoga korang dipermudahkan segala urusan dan thank you so much. Aiman tak boleh nak cakap banyak sebab Aiman tak tahu nak cakap apa, sebab hati ni gembira gila. Sebab apa tahu? Sebab Aiman dapat 100k subscriber. Semoga untuk diri Aiman dan untuk kat luar sana, semoga Aiman dapat lebih improve konten Aiman, lebih improve lagi percakapan Aiman. Untuk korang, Aiman harap korang enjoy konten Aiman akan datang. Walaupun tak seberapa pun sebenarnya konten Aiman ni, tapi Aiman akan cuba terbaik sampai jadi superstar. Alright, so sampai situ je konten Aiman hari ni. Aiman minta maaf kalau ada terkasar bahasa selama ni ataupun ada tersinggung perasaan mana-mana pihak. Aiman minta maaf sangat-sangat. Sebab yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Alright, Aisyah tak ada kat sini. Aisyah memang tak ada kat sini sebab takkan nak ajak malam-malam kat pantai. So Aiman seorang je dekat sini. So Aiman kena outro dengan cara Aiman yang Aiman solo. Jam makan dengan roti. Kita jumpa di next content Aiman nanti. Bye bye.